Dah masuk dalam packing macam ni. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Kitchen. Nama saya Ki. Macam biasa kita buat random vlog, tapi hari ni special sikit. Sebab kita nak pergi kebun tengok proses penyembelihan kita punya lembu korban. So, let's intro dulu. Let's go. Hey, hey, hey! Welcome semua! Pop, pop, boop! This is Ki Channel! Jom ikut kami jalan sana sini, cari tempat healing sana sini. Kadang busy, kadang happy, momen simple pun jadi memory. Dengan family penuh gelak tawa, Husbaby selalu ada bersama. Bestie pun join buat kecoh sekali, random vlog pun tetap menjadi. So sekarang jam menunjukkan pukul 12.33 pagi. Kita naik kembara. Kembara ni sangatlah very banyak jasa. Daripada saya umur 6 tahun, sekarang dah 26, dia masih boleh jalan. Tada! Abang saya bawa. Okay, so jumpa korang dekat sana. Kita dah start masuk kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai. Woo! Pakcik Razak. Awak tak tidur? Dah sampai. Jom. Ini papa punya lembu. Dia dah baring. Dia dah redo. Standby ya. Tak bang, biar. Standby je. Baling je bang, baling je. Bawa. Tak ambil. Nakutnya dulu. Ambil jaga muka ke? Ya Allah. Ambil je. Terus. Allah. Yang bertakut. Ada sangat ni, Mel. Oh. Tolak. Mandi ya? Dekat ada. Kau yang sepatutnya mandi. Buka dulu. Dah. Dia basahkan. Saya tak tahu kenapa dia basahkan. Semua lembu dia basahkan. Besar. Yang ini macam ada corak-corak. Banyak lagi sampai hujung sana. Tapi takutlah malam-malam. Kenapa nak pergi ke tengok? Pergi tengok. Besar ni. Semua dah ada tag kan dekat tu. Dah ada tuan kot. Ini yang tunggutan aku rasa. Semua ada nombor. Semua tunggutan. Tapi dia nampak memang ada nombor diorang. Kat bawah-bawah tu semua banyak. Sini ada, yang sebelah sana pun ada. Lembu kita orang yang ketiga. So tunggutan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Korbankan lembu ini dengan tujuh penama. Tekan lagi. Tekan lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurbankan lembu ini dengan 7 penama. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Tak tunggu sampai habis sebab ambil masa yang sangat lama nak buang kulit, nak buang perut, usus segala yang kita tak nak. And then ambil masa dalam 3 ke 5 jam sebab kita orang punya nanti nak potong-potong kecil-kecil lagi. Pukul 11 pagi esok atau 10 pagi esok insya-Allah baru siap. So kita tak tunggulah, sekarang pun dah 1.30 pagi. Dan itu je yang kita boleh tunjuk. Tapi part sebelah ke apa, saya banyak yang sensor sebab saya sensitifkan darah-darah tu semua. Untuk tulang dia dah asingkan. Tulang. Lepas tu dia ada tulis tu bahagian apa. Yang itu untuk orang. Dia dah siap pack tau. Dia dah siap pack dalam vacuum pack lagi. Kau tak? Pukul 8 pagi dah siap. Awal sangat-sangat. Dah masuk dalam packing macam ni. Bagus kan? Korang pergi beli dengan dia. Beli lembu ke kambing ke sama juga dia buat macam ni juga. Boleh request tau daging ni. Nak tulang ke, tak nak tulang ke, tak nak kepala ke. Macam-macam lah, semua boleh request. Sangat-sangat best. Wah, kepala. Angah kata dia nak tulang 2 kilo. Sikit je mahalnya lembu sekarang. Boleh ke Acu? Ini memang tulang sahajalah kan? Ni masak dulu, lapor pula. Dah siap dah apa? Makan? Dah masak dah. Nanti makan dulu. Kalau dah masak, tak masak. Ni yang dah potong, Ini yang belum potong. Yang buat abang-abang ipar saya dengan abang sayang. Abang saya. Ini dah berapa jam Baru je, tak sampai sejam lagi. Lembut ya kaki dia. Dua berhenti yang mula nak ambil dalam-dalam ni. Dah siap. Dah adik-adik. Perut. Ini kulit. Wow. Ada kulit. Siapa nak makan? Tambahlah tu. Oh macam tu je. Leceh dia punya kerja masalah tu. Makan je memang sedap. Patutlah mahal Itu kan? Ada yang tak kena lah. Siapa dia tandu mana yang kena je? Tak balik lah. Yang itu hitam tu lah. Senang.
Ini pun rebus lama-lama Kurang. Lebih kurang lah 3 jam. Mak, 3 jam. Kalau yang ada gigi macam ni boleh lah kalau macam aku memang kasi. Oh. Betul. Kalau dia kolak tak. Oh, Tak kan. 5 jam lah. Tapi kalau rumah depan dah mahu tak datang. Kisah pun dia bagi juga sama sini. Orang ke lambung. Itu lah. Tanduk dia. Di tanduk dia. Ini seorang bagaimana tak? So, apa perasaan anda first time raya korban check lighting? Oh, lighting sini. Okay, so nak kita pergi sembelih, kita pergi lapar, lepas tu kita masak, lepas tu kita makan. Paling best makan. Tepi. Oh, sorry. So, sekarang tengah bungkus. So, dah habis. Sangat-sangat busy. Pak, bungkus. Cari maklum. Maklum kat Makcik Mon tengah pengguna pokok. Dengan Cik Mon lah. Ya Allah. Apa bunga tangkapan maklum hari ni? Macam berat. Ada bunga putih, bunga putih, bunga kertas putih, kertas pink, ros pink. Banyaknya. Bunga ros? Tu siapa punya bunga ros? Tu Mak Mun sana. Oh, Cik Mun ada. Itu kalau tak ambil benda nanti kalau mati tu Banyak pokok kat rumah sebelah. kadang-kadang fikir mak aku. Ada mama dia tak tengok tu. Beramik mama tu. Dah ambil gambar. Belum ada gambar. Video je ada. Bila ambil? Beramik mama. Kawi, silau mata. Jadi hantu awak. Ini je konten kita untuk kali ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jumpa di next video. Bye.